Menarik untuk kita ceritakan tentang Nabi Ishaq alaihissalam kerana Nabi Ishaq ini dikelilingi oleh para nabi. Kerana ayah Nabi Ishaq iaitu Nabi Ibrahim, seorang nabi. Abang Nabi Ishaq yang bernama Nabi Ismail ini juga seorang nabi. Anak Nabi Ishaq iaitu Nabi Yaqub juga seorang nabi. Cucu kepada Nabi Ishaq ini iaitu Nabi Yusuf alaihissalam juga seorang nabi. Dan Nabi Ishaq inilah datuk kepada Bani Israel. Cerita Nabi Ishaq ni bermula semasa 3 malaikat turun berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyamar menjadi manusia. Bila dia sampai di rumah Nabi Ibrahim ni bapa tamu. Dia sentiasa meraihkan tetamu, sentiasa memberi makan kepada tetamu. Apabila 3 malaikat ni sampai di rumah Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim ni menyembelih kambing yang sangat gemuk untuk dihidangkan kepada 3 malaikat ni. Apabila Nabi Ibrahim hidangkan kepada malaikat ni tak nak makan. Lalu Nabi Ibrahim ni hairan dengan 3 malaikat ni. Lalu 3 malaikat ni bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kami ni utusan daripada Allah untuk menyampaikan berita gembira kepada kamu, wahai Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim ni sentiasa berdoa untuk diberikan zuriat melalui isterinya yang bernama Siti Sarah ni. Tetapi semasa malaikat ni berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim berusia sangat tua, 100 tahun dan Siti Sarah berusia 90 tahun. Apabila 3 malaikat ni menyampaikan berita tentang Siti Sarah akan melahirkan seorang anak, lalu Siti Sarah ni tersenyum dan tertawa bertanya kepada 3 malaikat ni, bagaimana aku akan mempunyai anak sedangkan aku sudah tua dan aku seorang yang mandul. Malaikat Jibril berkata kepada Siti Sarah, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah mendapat seorang putera yang bernama Nabi Ishaq alaihissalam, iaitu putera kedua Nabi Ibrahim. Dan jarak Nabi Ismail dan Nabi Ishaq ini 14 tahun. Membesarlah Nabi Ishaq menjadi seorang anak yang sangat taat kepada ayahnya. Dan Nabi Ishaq diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Dan Nabi Ishaq meneruskan dakwah ayahnya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishaq tidak mempunyai masalah tentang dakwah kepada kaum-kaumnya. Kaum-kaumnya sentiasa mendengar nasihat Nabi Ishaq alaihissalam. Apabila Nabi Ishaq ni semakin tua, maka risau Nabi Ibrahim kerana Nabi Ishaq ni belum berkahwin lagi. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ishaq untuk berkahwin. Lalu Nabi Ishaq ni berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Rifqah ni. Apabila Nabi Ishaq ini berkahwin, Nabi Ishaq juga diuji oleh Allah sama seperti ayahnya Nabi Ibrahim. Sudah tua pun belum mendapatkan zuriat lagi.